Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kabel wiring kat situ aku dah tukar. Ini daripada plastik ni aku ambil kabel yang ada kat sebelah sana tadi. Positif pergi ke sambung yang sebelah. Jadi daripada sebelah ni dari sini aku gunakan dua kabel. Yang asal tu dia ada tak berapa nak elok, kita sambung juga sekali dengan satu lagi kabel dekat sini pergi ke bahagian bawah. Ada dua kabel lah. Jadi kabel dua sini dia akan stabil lah voltage dia, karang dia ni, sebab ada dua kabel yang besar dekat situ. Untuk bahagian negatif, hujung sana negatif, berat yang tu tak ada masalah. Cuma untuk MMA yang ni aku dah buang lah, yang ni kabel yang terbakar tu aku dah ganti ke sebelah sana. Ambil yang positif sebelah sana. Jadi untuk MMA tak boleh guna lah ni. Tapi untuk tuan dia ni dia pakai MIG saja. Dia tak pakai MMA sebab dia ada banyak welding. Dia pakai MMA, dia pakai welding lain. Jadi aku dah tanya ni, jadi dia ni tak apa, dia tak pakai ni. Dia tak nak. Jadi aku buang, pakai kabel yang MMA yang positif, gunakan untuk MIG. Okey, kita test welding ni sikit sebelum hantar. Okey, api dia lagi besar lah daripada testing pertama tadi sebelum aku tukar kabel. Sebab bila kabel rosak dia tak boleh nak bawa current maksimum, jadi voltage akan drop. Jadi penting kabel ni sebenarnya tak boleh yang bau lah. Kalau ni tengok kabel dia dah tengok aku nak cantik lah sebenarnya. Ni dia buat direct ni. Konductivity kabel ni dia lama dia akan berkurang. Okey, kabel tu sendiri yang akan bermasalah. Okey, yang ni yang kabel baru dia dah tukar. Cuma untuk negatif masih pakai kabel yang lama. Jadi dah tak ada masalah. Aku akan hantar hari ni. Kita saja perkongsian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.